Assalamualaikum. Welcome back to our channel. So kali kita nak pergi Decathlon. Tengok baju renang you lah. So kita tengoklah ada apa kat Decathlon nanti. Lepas tu kita pergi mana lagi? Jaya Grocer. Jaya Grocer. Tadi tak habis beli barang. Okay, we'll see. You are? Ya, smile. Okay, kita orang dah sampai. Kat air. Dekat je dengan rumah, lebih kurang dalam 10 kot. Nah. 10. Ni first time lah datang sini kan. April. Tengoklah apa ada kat sini. Kita orang tak tahu ada apa. Pasti ada Decathlon. Kita keluarkan ni stroller. Ini lah the pearl lah. Brace for impact. Tak ada. Tak tahu nak lekat kat mana. Decathlon kat bawah lah. Ya ke? Tak, dia pusing sini kat belakang. Oh, ya. Yeah. Dia ada bungkus kau-kau. Oh, Sedap ke? itu kan air kan. Air kopi dia sedap tapi dah minum nasi. The Little Jakarta. Ni kira mall lah kan? Tapi I selalu buat roti dah. Dah nampak Decathlon kat sini. Cari apa je cari Google. Cari swimming. Sekejap. Apa yang first technical price ni? Apa yang first technical price ni? Ni buat macam ni. Hello, ada? 19. Itulah. Nak beli lah. Buat berenang. RM19. Cari seluar. Macam ada offer je ni. Kita ambil satu goggle. Awak lelaki kalau pilih barang laju je, babe. Sebenarnya goggle dah ada dah itu kat rumah, tapi lupa tak mana, cari tak jumpa. Tu kena beli balik. Yang mana? Sekejap. Itu I dah beli warna biru. Ambil lah mana. Yang ni kot. You nak tak? Ambil S1. Ha? Ambil S1. Ni? Beli kot. Sebab I nak beli pun. Macam pendek ke tak? Tak, I kan pakai dengan tight. Oh, betul tak? Bukannya I pakai ni terus. Wow.
kot. Start mana? Okay, dah jumpa ngok. Cepat je I beli. Cepat je. Belum beli lah, belum bayar lagi. Ni. Ya. Okay. Cari yang kecil yang ni je. Ya. Yang dengan yang atas tu. 18 ada. Ni takut kecil. Kecil. Bukan dia macam getah ke? Tak adalah. Ada 3, 4. Ni pun beza sikit je kan? Tak besar ke? Tak apa. Kan? Nampak macam yang ni okey lagi. Ha. Takut kalau besar je mana? Tengok ni, tengok panjang dia dah sampai sini lah. Ni tinggi 73 sampai 75. Ha. Dia dah 73. Oh ya. Ha. Yang tu sampai tinggi 60 something. Ikutlah. Jadi beli Dia pakai lama. Itulah takut besar kan? ha. Kalau takut besar beli dekat kedai oren. Saya nak beli nantilah kita pergi RM20 next ni. year. Tak pasti. Anda tahu lah kasut kat mana? Kat mana? Dalam box. Ya. Oh. Kat sini pun boleh ni. Tu seluar perempuan ada tak? Tak. Mana? Oh, tak nampak lah, jauh. Ni lah yang full ni. Oh, yang tu. Ni. Nanti best. Tambah RM10 dapat. Ni nak try beli kan? Ha? Sering. Blub. Boleh cari baju perempuan. Tu. Seluar cari pakai sekarang ni. Kenapa pakai seluar ni? Gimana ni? Oh ya. Yeah. Tu sama macam seluar you. Ni RM9. Ya. Yeah. Cantik lah. Kadang-kadang pun nak baju macam ni. Ya. Yeah. Untuk ni ke? Exercise ke? Ha? Duduk lawa lah. Ya. Yeah. Hidung macam... Swimming. Kan kot? Kedua untuk ni kot. Lari. Oh. Jom. Sekejap nanti balik lah kita. Ha? Kita lepas beli ni, pergi Jaya Grocer, kita pulang Ha, kan? kejap je. Bayar. Mana dia? Bayar sendiri lah. Dah. Okey. Oh dan sekejap ya. Satu. Settle. Sekarang dia nak barang bapak. Jual belum? Ada apa? Lepas tu, kita masuk ke Jaya Grocer. Saya nak pergi makan dulu. Ha, boleh. Ada apa? Oh, you nak naik ah? Ada apa lah kat sini? Biasa. Nak naik ni? Bahaya lah. Tak naik ni. Oh. Dia gerak kat air ni, macam tu. Dia gerak macam biasa je. Ya ke? Ya ke? Taklah. Tak.
10 minutes RM10. Ha? Ada Michelin. Petang ni swim lah. Tu ada swimmer. Dah lama saya ajak tapi tak pergi. Tak ada apa. Dia tak cakap pun level apa. Oh, tapi tengoklah ada apa kat sini. Ada Kyochon, Richeese, Thai Odyssey. Mana? Macam biasa. Di Tanjung. Di Tanjung. Apa? Pergi mana? Mana lagi dekat? Baby. Baby ke? Ha? Baby makan apa pula dah? Itulah tu. Sekarang kita orang nak tengah mencari nak makan mana. Tengok bila fikir pasal makan tu yang paling susah tu. Ni pergi Jaya Grocer dulu. Dari grocer. Daripada kita buang masa kan. Kau fikir Saya tengok nak makan macam noodle. noodle kat mana? Tapi nanti nak makan laksa. Cuba nak buat laksa bila? Esok ke? Esok. Esok you nak laksam ke nak laksa? Laksa lah. Laksam. Mana lagi renyah? Laksam lah. Macam tu buat esok lah. Nanti kalau tu dia tak kacau dia punya Time. Kita pergi Jaya Grocer dulu. Ikut pula saya nak kelak ajak. Jauh tak? Jaya Grocer. Jauh ke Mak ya? Saya nak tengok butter. Ni, Butter. letak kat sini. Jaya Grocer. Alulah first timer tu yang tak tahu. Kita lah. Gongcha apa ada? Saya nak cari. Ada Boost. Lama tak? Azus. Oh kat sini. Aku ni semua. Hari ni jual. Bersih ke tak? Ha? Hari you behave. Apa tak nak beli tadi? Kan? Apa item je? Ada 3 benda. Macam ada 3 benda? Yelah 3 item je kan? Abangnya minta saya beritahu abangnya tak boleh rekam. Okey. Okey. Kita orang dah pergi Jaya Grocer tapi kita orang tak record apa-apa sangat dalam tu sebab Pak Agad tak bagi tadi. Kita bikin barang je. Siswa, daun kesum dengan apa yang satu? Tomato. Tomato. Kita tahu kan kita nak post. Sekarang kita nak keluar. Ya. Nak balik. Tak sampai sejam. Apa? Sejam sampai. Dia sampai pukul 9 lebih tadi. Bawah satu lagi ya? Cheese yang ni sedap. Allah. Yang puasa. Ada puasa Sabtu. Kecuali bulan Ramadan. Atau puasa ganti. Kat sini eh? Tak ada apa sangat pun. Jadi biar. Tadi je rasa sibuk ke? Lagi-lagi suka Enes. Sibuk ke? Biasa je. Tak macam. Sebab dia kecil kot. Tak ada kecil. Sini tu ke belakang. Panas. Lepas ni kita nak cek makan. Lepas tu balik. Rasanya makan kita tak buat video kot. So pagi. See you guys on the next video. Ciao. Ciao.
Tutup sini lah. Macam tu. Tak gitu.